Seorang peniaga meluahkan rasa terkilan apabila terdapat pelanggan yang bertindak makan tanpa membuat pembayaran. Kejadian pertama berlaku apabila individu tersebut membeli makanan bungkus berupa 2 set pulut mangga dan air lychee yang berjumlah RM43.60. Bagaimanapun, individu tersebut mengakui telah membuat bayaran secara pindahan atas talian, namun difahamkan bayaran itu tidak diterima. Pada kejadian kedua baru-baru ini, individu sama telah datang ke kedai dengan membawa keluarga dan memesan makanan berjumlah RM304.50. Individu tersebut kemudiannya membuat bayaran secara pindahan atas talian dan pengurus restoran sempat mengambil gambar resit bayaran itu. Apa yang mengejutkan, bayaran tersebut tidak diterima dan nombor telefon yang disertakan pula merupakan nombor milik orang lain. Difahamkan susulan kejadian itu, pemilik restoran telah membuat laporan polis dan turut memviralkan individu terbabit.